Welcome to Hai, Assalamualaikum. Hari ni 7 Februari, kami satu family buat family day dekat satu tempat yang viral dekat TikTok, dekat Kian Kedah. So kami dah sampai dah dekat rumah ni and kami ambil package healing 3 biji rumah. So sekarang kami dah sampai. Sekarang kami nak review lah bilik-bilik yang kami akan duduk dekat sini. So ada satu biji rumah yang ni dengan sebiji rumah kat sini. So ada 2 biji dah. Lepas tu ada kolam kat sini. Dan rumah ketiga kami yang dekat hujung sana lah. So tempat sini tempat memasak lah. And yang ni kena sharing dengan, kalau ada orang lain datang duduk, kena sharing dengan mereka. So dia bagi dah tempat masak, pinggan mangkuk semua. And dia ada bagi set nak buat BBQ. So ni bilik Zufairah, sama juga macam bilik Zanina. Semua lebih kurang sama jugalah. Man? Toilet dia macam besar sikit ni. So dia nampak pool juga dari dalam. So ni rumah kedua, rumah Zanina. Dia bagi macam double decker lah. Queen atas single je. Ada kipas, kon. Ni basic untuk kopi. So setiap rumah dia ada toilet. Okay lah. Okay, based on dia punya website, dia kata air kolam ni air mineral daripada air bukit. So just to try. Pegang. Sekarang tengah panas kan? Sejuk weh. Iman pegang. Pegang air. Pelan-pelan. Duduk. Sejuk tak? Sejuk. So dia kita review bilik yang nombor 1, rumah nombor 1 lah. Sebab kami ambil 3 biji rumah dengan 2 biji ni dan sebiji ni. Assalamualaikum. So rumah ni dia ada dapur. Dia besar sikit lah. Bolehlah nak masak kat sini. Kita tengok bilik dia pula. Kat sini best weh. So bilik dia tak ada katil. Dia semua letak tilam je. So kat sini tilam dengan bantai.
Macam biasa, ada aircon, kipas. So, kat depan rumah Zafirah ni ada tempat untuk melepak. Tak sure lah untuk share ke, untuk ramai-ramai ke. Tapi okey lah, open macam ni, angin santai. Luas pun luas. Walaupun dia macam kat luar ni boleh lepak. Macam ada TV lagi. Okey lah. Rumah ni pun macam best juga. Tapi tak boleh nak review lah sebab rumah orang. Rumah dia di atas sungai. Syok lah nak bunyi sungai. Kita ada tempat BBQ. So malam ni kita boleh BBQ lah. Memang luas tempat dia. So kalau buat family day, boleh lah nak buat aktiviti sukan sikit kat area ni. Kita tengok lagi macam mana. So kat sini ada toilet untuk yang share punya. Toilet luar lah ni. Udah tapo. Iman, mami mana Iman? Jadilah anak batu belah mami. Iman, mami mana? Mami. Iman, mami mana mami? Mama ni mana? Mana bawah tu? Tak boleh kata tu. Oi. Punya lama. Apa lama? Oh.
Tengok tu, tengok Abang Pem buat macam mana, pilih dulu. Mana ada contoh? Okey, anu tarik belakang. Okey, tarik bola belakang. Tadi. Tak ada dia tengok perjalanan. Sudahlah dia tengok perjalanan tu. Dia tengok perjalanan tu. Okey. Di mana Pak Abang makan yang tu? Kau ayam dah kau. Mana? Tak pusing pun. Tak pusing pun. Tak habis. So, ni suasana dia waktu malam. Cantik jugalah sebab ada lampu bawah trek ni. Walaupun malam, tak ada gelap sangat. So, untuk waktu malam, kami masak dan bikin sendiri je. Lompat apa macam tu? Untuk
untuk breakfast, mereka dah sediakan dalam 20 pack untuk kami. Dia dah termasuk dalam package healing yang kami ambil dah. So far makanan dia semua okey je.